Hai Tubers dan Viewers, selamat datang semula ke channel saya, channel Doni Josnawi. Kali ini kita buat DIY berkenaan dengan tukar lower arm Pro Duo Alza dan stabilizer link, termasuk stabilizer boost punya bar. Okey, nak tengok macam mana saya tukar lower arm untuk kereta Pro Duo Alza saya yang model lama tahun 2009. Okey, dalam video ini saya akan terangkan macam mana kita nak cek berkenaan dengan macam mana kita nak mengetahui lower arm kita tu rosak ataupun tidak. Kedua, iaitu berkenaan proses kita buka pasang dia. Mungkin saya ada letakkan tip-tip, teknik dan cara mengeluarkan lower arm yang lama daripada kenderaan anda dan cara pemasangan lower arm tersebut. Last, penutup, saya akan ulaskanlah berkenaan dengan DIY ini dan apa kelebihan dia kalau kita tukar sendiri. Okey, jom ke video seterusnya. Okey, cara kita nak cek lower arm kita rosak atau tidak. Pertama, kita mesti gantungkan kenderaan. Okey, jack. Okey, kedua, pegang kedua-dua belah tayar, kiri dan kanan, sebelah ni dan sebelah sini. Kita goyangkan. Tengok, dia bergoyang. Mana dia ada boost pecah ataupun bawah ke atas. Okey. Begitu juga dengan yang sebelah sana. Untuk yang belakang, untuk Pro Duo Alza tak perlu sebab dia link sekali. Macam Iswara, lebih kurang macam Iswara macam itulah. Dia punya sistem. Jadi untuk saya nak tunjukkan ni adalah bahagian lower arm hadapan. Okey, barang yang saya tukarkan ni, okey, dua belah ni adalah lower arm, ini sebelah kanan dan ini sebelah kiri. Okey, lower arm ni dia ada jenis yang untuk Alza, okey. Yang selalu rosak adalah bahagian ball joint ni, lower arm ni. Okey. Ini cover kalau kita beli baru dan ni bahagian ni mudah rosak sebab dalam tu ada berbola untuk dia goyang. Kalau ni yang baru dia memang keras. Okey, kalau dia dah lama dia tidak keras. Okey, yang ni jarang rosak, jarang pecah. Dan ini adalah stabilizer bush. Okey, kalau kita beli ada yang dah dipotong, ada yang silikon punya kalau kita beli dia dah dipotong. Okey, yang ni kita terpaksa potong sendiri untuk kita pasang dekat stabilizer bar. Okey. Yang ni stabilizer link, okay, kiri dan kanan. Okey, dia boleh kiri dan boleh kanan, mana-mana ajalah. Dan ini boleh di atas, ini pula boleh di bawah, ini pula boleh di bawah dan ini juga boleh di atas. Kita boleh pasang begini dia dengan stabilizer bar. Okey. Terus kita ke pemasangan dia ke video seterusnya. Macam biasalah, kita jack tayar dan buka tayar keluar dan letak di bawah kenderaan anda untuk safety. Setelah kita keluarkan tayar, okey, kita akan tengok bahagian ni, brake, knuckle dengan lower arm kita. Okey. Bawah sini. Okey. Di sini ada satu skru nombor 17 dan manakala di sini nombor 19, tapi dilindungi oleh satu bar ni. Okey, kita kena buka ni nombor 14 kalau tak silap saya. Di sini pun ada dua, 14 dan antara 12. Dua bawah yang menahan stabilizer bar dengan dua lagi di atas. Jadi kita kena buka cover ni. Okey, untuk memudahkan kerja. Okey, kita keluarkan cover ni, buka dia punya clip dan last sekali ada satu skru kat sini. Okey. Mana dia? Tu dia punya pin dan dia punya ni. Ini kita kena ketuk. Okey, kita kena ketuk dia punya ni tepi sini. Nanti saya tunjukkan. Okey, baru kita dapat keluarkan skru tu. Kita buka ni dulu, bahagian ni, bahagian yang ni dan bahagian yang ni. Ni kena buka, longgarkan. Okey, skru dia panjang. Buka ni, baru kita dapat keluarkan ni. Okey, stabilizer link pun kita akan buka sini. Okey, yang saya punya ni nombor 17. Nah, sama juga yang ni nombor 19. Keluarkan, kita tukar sekali stabilizer link ni. Bahagian bawah ni di sini dia punya skru. Okey, dalam ni nombor 19. Okey, dia sekali dengan yang ni. Terus ke sini, rendah bawah. Bar ni kita kena keluarkan. Okey. Baru kita dapat keluarkan
sekali. Longgarkan saja bot 17 lower arm ini, jangan buka sampai habis. Kita buka mudguard ini, kemudian kita keluarkan bar yang nombor 14 dan 12 nombor skru, baru kita boleh buka bahagian nut ball 19 pada lower arm. Klip kalau rosak, kita beli dekat Shopee, banyak dijual dekat Shopee, dia punya klip untuk kereta ni. Setelah klip semua dah dibuka, jadi kita kepak je mudguard ini ke tepi untuk memberi ruang kita untuk mencapai skru nombor 12 dan 14, iaitu bar yang menutup bolt nut 19. Setelah itu, kita buka 2 biji bol nombor 14 yang menahan iaitu boost stabilizer bar. Jadi kita akan dapat mengeluarkan bar yang menghalang nut nombor 19 lower arm. Setelah kita buka bahagian tadi, and then kita buka bahagian 2 biji juga nut nombor 14 juga yang melindungi bolt nombor 19. Barulah kita dapat keluarkan bar ini. Jadi nampaklah bolt nut nombor 19 kita nanti. Okey, ini dia punya skru. Okey, dalam tu. Setelah kita keluarkan bar, kita nampak skru dia. Jadi kita kena buka lah nombor 19. Okey, nanti lepas ni kita buka bahagian ni. Okey. Yang tu. Yang saya tandakan tu dia punya klip dan buka. Sebelum tu kita spray dengan anti-rust supaya memudahkan kerja kita. Di bahagian yang saya tanda tu, itulah yang kita akan tukulkan dengan penukul. Alright, teruskan job. Sebelum itu kita keluarkan stabilizer bar ni dan stabilizer link. Okay, supaya senang, tidak mengganggu kita buat keluarkan stabilizer pula. Kita keluarkan skru nombor 19 untuk yang menahan arm ni. Jadi kita kena guna Allen key bintang untuk menahan tengah-tengah pada skru stabilizer link ini. Kebiasaan dia adalah benda ni. Pusingkan steering, jadi mudah kita nak capai bahagian skru ball joint yang berhampiran dekat bawah knuckle kita. Sekarang kita keluarkan klip. Okey, ni dia punya klip. Cabutkan dia. Okey, klip. Okey, seterusnya kita bersihkan bahagian tu, lepas tu baru kita spray anti-rust. Spraykan anti-rust. Tak tahulah saya punya straw tu, dia punya hose tu kat mana, jadi saya mentembak aja macam ni. Kita ketuk sedikit supaya anti-rust masuk. Okey, ketuk di kawasan ni. Kita biarkan. Kita buka nut nombor 17 yang dekat ball joint tu, and then kita
ketuk, kemudian kalau dia tak longgar, kita spray balik dengan anti-rust dan ketuk balik dan ulang balik sampai dia longgar. Setelah dia longgar, kita gunakan satu besi untuk tekan dia ke bawah. Besi yang saya guna ni untuk buka tayar. Setelah kan bahagian ball joint dah keluar, jadi kita keluarkan semua skru, tanggalkan semua skru, baru kita keluarkan lower arm. Okey, dah sini kita keluarkan pakai bar ni, kita korek, tarik sikit-sikit je. Okay, ni kita tarik. Okey, kemudian di sini kita tolak. Okey, tolak sikit-sikit. Okey, keluarkan. Nampaknya ni dah rosak. Okey, kita cek yang sebelah sana nanti. Tunggu saya buka yang sebelah kiri. Off. Okey, jadi kita dah keluarkan ni yang barang lama. Tengok ni. Okey. Tengok ni. Tengok goyang. Kalau kita tengok yang ni, dia keras. Keras. Okey. Link pun stabilizer link. Ni pun dah lembek. Okey, ni lembek. Ini lagi lembut. Okey, senang digoyang. Senang digoyang. Tengok kalau yang baru keras. Okey, kita tolak sikit je dia bergerak, keras. Kena banyak tenaga. Yang sebelah kiri pun teruk. Okey, memang teruk. Dia punya ni sebelah kiri okey, dia punya bush. Yang ni dah pecah. Okey, kita tengok. Ni tanda dah pecah. Okey. Ni pun dah teruk rosak. Tengok boleh berjoget. Yang ni mana boleh keras. Okey. Kita terus sebelum tu ni bar, ni bush. Okey. Ini yang baru. Kita akan tukar. Kita potong sini, ikut ni, masukkan kat sini. Okey. Saya punya ni terletak tu, kita adjust nanti dekat bawah. Okey, sementara tu sebelum kita pasang, kita bersihkan dengan brush. Okey. Bersihkan kawasan ni dengan brush supaya dia lancar. Nanti kita sapu grease di sini dengan sini. Okey. Untuk memudahkan dia masuk. Lepas tu kita bersihkan ni juga kawasan ni. Bersih. Lepas tu sapu grease sebelah ni, tempat sebelah ni. Ini tempat bush nanti bergerak. Di tepi sini dengan tepi sini kita perlu bersihkan. Jadi kita akan pasang. Okey. Kita masukkan yang ni dulu, sebelah ni, baru kita masukkan ini, baru kita masukkan bahagian dia punya ball joint bawah. Okey, kita pasang. Okey, kita guna ni, ada ruang ni, kita masuk dekat dia punya bush sikit, tolak sikit je. Okey, dah ngam. Okey, lepas tu kita tolak ni. Okey, dah masuk. Baru kita masukkan skru 2 biji ni dulu, baru kita masukkan ball joint ni yang terakhir. Okey, kita masukkan skru. Ini nombor 17. Kemudian kuncikan ketiga-tiga skru arm ni, jangan kuat sangat, sebab ada satu tip yang saya akan nyatakan kepada anda cara mengunci keseluruhan dia nanti. Semasa masukkan ball joint, bahagian ball joint ni kepada knuckle, tekan dengan tangan anda. Bagi tangan yang kuat senanglah. Jadi kalau yang tak kuat, gunakan besi bar untuk tekan ke bawah sehingga dia betul-betul masuk dekat knuckle. Kuncikan ball joint nut nombor 17. Jangan masukkan pin dahulu, nanti menghalang kita untuk mengunci dia untuk ke langkah seterusnya. Okey, ada tips saya nak bagi tahu anda untuk semasa nak memasang arm ini, untuk stabilkan dia sebelum kita kunci ketat.
kita selaraskan kestabilan dia seolah-olah dia tak di jack. Jadi saya menggunakan jack untuk naikkan dia bagi yang rata ke tanda yang saya akan tunjukkan ini. Kira dah rata tu. Jadi kita kuncikan semua nut-nut kita sehingga ketat, kemudian baru kita turunkan jack nanti. Kuncikan bar tadi, bar yang menghalang nut nombor 19 lower arm tadi. Pasang bahagian bar ni dulu dengan 2 skru atas. Skru ni nanti kita pasang stabilizer bar. Kita pasang skru bawah ni dulu dengan 2 skru di atas. Ada 2 skru di atas ni dulu. Okey, lain semua dah kita kunci. Okey, kita ada ni. Jadi saya ada beli ni dekat Shopee, semua klip-klip ni. Okey, yang kita guna klip ni lah. Kita masuk ni dulu. Bahagian ini dia, baru kita masuk ni. Okey, kita pasang. Masuk ni dulu. Okey. Baru kita tekankan. Okey, kita pasang kepada semua ni nanti lubang-lubangnya. Right. Jadi ini yang telah saya potong. Okey, ni yang lama punya. Okey, pun dipotong. Jadi kita potong guna pisau blade ni lah. Jangan potong sini ya, yang bulat ni. Kita potong bahagian rata. Jadi kita potong di sini. Okey. Bengkok pun tak apa. Jadi kita potong dia supaya senang untuk masuk dekat bar nanti. Potong bahagian ke tengah. Okay. Okay. Kita pasang dekat bar. Jom. Kalau tengok yang lama ni lembut. Okay. Yang ni keras. Okay, kita senang kita masukkan je. Okay. Saya sengaja tak buat tanda dekat bar ni sebab kita nak adjustable dekat bawah. Kita tengok ke bawah ni. Okey. Alright. Sekian. Okey, masuk. Kebalikkan. Terus kita pasang bar ni dulu. Centerkan dia dulu. Okey, kita bawa pasang. Okey, kita jack macam ni. Okey, tahan dengan jack supaya kita tak susah nak nahan. Okey, getah kita masukkan. Jadi kita pastikan ujung dengan ujung dia menyentuh. Okey. Sana pun ada menyentuh tepi cover. Okey, mana dia balance. Nanti jangan kunci kat terus. Kita cek balance dia. Okey, baru kita masukkan yang ni. Dia punya pemegang ni. Okey. Masukkan kunci dulu, jangan kunci kuat. Untuk kita adjust. Habis ni kita pasang, baru kita pasang stabilizer. Kita jack dulu macam ni supaya kerja kita tak susah. Guna jack, tahan dia. Ni pun guna jack, tahan dia. Right, kita kuncikan. Okey, kita jarak macam ni lah. Okey, jarak ni. Okey, satu telunjuk. Okey, sebelah pun lebih kurang jarak ni. Okey, kita tengok sebelah. Sebelah ni pun jarak boleh kurang macam tu juga. Okey, baru kita kunci kuat. Lepas tu nanti baru kita pasang stabilizer link. Okey, kita kunci dulu. Sekarang kita dah siap kunci. Dia keras. Okey. Ni kalau kita letak pun dia akan bergantung. Jack ni menahan ni, dia akan bergantung. Jadi sekarang kita pasang stabilizer link. Pasang stabilizer bahagian bawah dulu, kita masukkan. Okey. Kuncikan. Okey, jangan kunci ketat dulu.
bagi longgar. Nanti kita ketatkan dia. Lepas tu nanti kita tengoklah. Kalau cukup kita jack, kalau tak cukup kita tak perlu jack. Okey, masukkan dia. Memang dah ngam-ngam. Masuk kunci kan, nanti kita ketatkan. Okay, ini sebeling dia sangkut dengan sobor. Okey. Kita ketatkan. Okey, ketatkan dulu. Pastikan dia masuk thread lubang lah, dia punya ujung. Okey, ketatkan sebab dia masih baru, jadi kita tak perlu yang bahagian lubang tengah dia tu tak perlu kita tahan. Okey, dia masih fit. Jadi kita pasang semua balik, termasuk sebelah kiri dan sebelah kanan. Kita pasang kebalik dan terakhir sekali kita pasang tayar. Langkah seterusnya iaitu hantar kereta anda elemen di kedai elemen yang terdekat dengan anda. Bagaimana dengan video yang saya tunjukkan kepada anda? Video DIY saya menukar dan memasang lower arm dan stabilizer Pro 2 Alza kereta saya dalam semua full set. Tak ada tinggal-tinggal. Apa kelebihan DIY sendiri kereta anda untuk menukar alat-alat ganti kereta anda? Untuk menukar lower arm ini dengan stabilizer link, anda lebih jimat sebanyak dalam lingkungan 300 ke 400 ringgit. Kerana apa? Anda tidak membayar kos buruh sekiranya anda menukar di kedai. Anda hanya mengeluarkan dalam 200 ke 300 untuk membeli alat ganti sahaja. Jimat tidak. Kedua, iaitu anda sendiri akan mendapat ilmu dalam bidang otomotif. Sambil tu, anda boleh mengetahui keadaan kereta anda. Selainnya juga, sambil anda DIY, anda bawa anak anda yang dah besar sama-sama membaiki kereta anda. Sambil tu, anda memberi dia ilmu dalam bidang otomotif. Kedua, lebih merapatkan lagi hubungan kekeluargaan. Terakhir, diharap video saya ini dapat memberi manfaat dan pengetahuan kepada anda yang menonton video saya ini. Salam jumpa di video yang akan datang. Bye-bye.